Ramai yang bertanya, simpan emas dalam akaun Gap Public Gold ada dividen tak seperti di ASB, KWSP atau tabung haji? Jawapannya tiada dividen. Tapi bukan bermakna ia rugi. Akaun Gap Public Gold bukannya simpanan berdividen, tapi untung 100% itu datang daripada kenaikan harga emas itu sendiri. Emas ini bukannya seperti duit. Nilainya makin kuat bila ringgit makin lemah. Lagi lama kita simpan, lagi tinggi potensi kenaikan. Akaun Gap ni sebenarnya adalah tempat untuk kita kumpul gram emas. Boleh mula serendah RM100 sahaja. Tidak ada cas tahunan, tidak ada komitmen bulanan. Nak simpan 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tiada masalah. Dan yang paling penting sekali, pastikan emas itu wujud dan boleh ditukar menjadi fizikal. Bukannya sekadar nombor ataupun kertas atau hanya lihat di atas skrin telefon sahaja. Kalau anda nak mula simpan emas yang betul, bukannya janji manis dividen harian, akaun Gap Public Gold adalah platform yang selamat. Boleh tengok pin video tutorial di profil sekarang untuk buka akaun emas secara percuma dan boleh mula kumpul emas pertama anda hari ini.